Saya perkenalkan Dr. Nur Hayati binti Abdul Rahman. Beliau adalah mantan Profesor Madya di Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya dan juga AJK Penang dalam bidang kesastraan bandingan, kritikan sastra serta sastra dan gender. Beliau menghasilkan banyak buku-buku akademik seperti Puitika Sastra Wanita Indonesia dan Malaysia dari bacaan Gino Kritik dan diterjemah ke bahasa Inggeris The Poetry of Women Writing in Indonesia and Malaysia, a Gino Kritik Reading. Kemudian ada kajian perempuan Malaysia-Indonesia dalam sastra, citra wanita serumpun dan menelusuri puitika sastra wanita dalam novel Negara Serumpun antara karya-karya beliau. Jadi beliau juga adalah salah seorang panel penilaian anugerah sastra di negara ini dan walaupun berada pada penghujung sekali tidak bermakna pandangan yang diberikan adalah pandangan yang berada di hujung tetapi pandangan yang berada di hadapan juga. Dan saya persilakan Dr. Nur Hayati. Kita teruskan. Saya akan bercakap tentang tajuk yang berbeza sedikit tentang diplomasi sastra dalam konteks Malaysia lah ya. Sebagai suatu jambatan yang mewujudkan hubungan antara negara-negara serumpun. Jadi tadi kita telah mendengar begitu banyak wacana tentang sastra, karya sastra, pengarang sastra, budaya dan sebagainya. Dan hari ini untuk giliran saya akan bercakap tentang penggerak sastra itu sendiri yang mewujudkan atau menghidupkan suatu suasana diplomasi. Baik, kita lihat dulu tentang apa yang perlu kita fahami maksud serumpun sebudaya. Kita selalu mendengar istilah ini, tapi mungkin kita tidak begitu mendekati apa maknanya serumpun itu. Jadi kalau dalam konteks yang lazim, yang biasa, seringkali kita bercakap bila kita merujuk kepada sesuatu kelompok, sesuatu kumpulan, sesuatu bangsa ataupun bahasa yang mempunyai jenis ataupun berasal dari keturunan, dari rumpun, dari leluhur yang sama. Jadi di situ yang dikatakan serumpun, serumpun bak serai, serumpun bak buluh. Itu kerana kehidupannya yang dalam satu rumpun yang akarnya bercantum bersama. Jadi itu serumpun. Dalam konteks sebudaya pula, sudah tentulah ia merujuk kepada apa saja elemen-elemen warisan budaya yang dimiliki secara bersama. Dari segi warisannya, dari segi bahasanya, adat resamnya yang dikongsi secara bersama. Dan dalam konteks pembicaraan ini sudah tentulah yang dikongsi secara bersama antara negara-negara serumpun, iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan Selatan Thai yang menggunakan bahasa yang sama dan juga berkongsi nilai-nilai budaya, agama, sudut pandang sarwa jagat yang hampir sama. Jadi itu maksud sebudaya. Jadi dalam konteks inilah kita nak melihat bagaimana peranan sastra itu sendiri, saya bercakap hanya dalam konteks sastra, yang menjadi penggerak kepada mewujudkan ataupun bersolidariti sesama negara serumpun ini. Dan ini yang kita sebut sebagai diplomasi sastra. Kita seringkali mendengar tentang diplomasi dalam konteks politik kan, dalam konteks diplomasi politik. Tapi dalam konteks perbincangan hari ini kita akan melihat bagaimana diplomasi sastra. Dan diplomasi ini kita merujuk kepada suatu amalan, suatu seni nak menguruskan hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa dalam konteks ini serantau lah ya, antara negara-negara serumpun. Melalui pelbagai kaedah, pelbagai cara seperti adakan dialog, adakan rundingan, adakan pertemuan dan sebagainya tanpa menggunakan sebarang bentuk kekerasan. Diplomasi tak ada bentuk kekerasan, mesti pemufakatan, mesti perbincangan. Ya. Sudah tentulah tujuannya adalah untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, kebersamaan dan tadilah dalam konteks keserumpunan supaya lebih terikat kejap. Ya. Jadi dalam konteks yang ringkas kita katakan diplomasi adalah urusan yang beradab, yang kita gunakan untuk mengurus hubungan dan transaksi
antara negara melalui wakil-wakil, melalui institusi-institusi yang diberi mandat, diberi kuasa, diberi authority untuk jadi pengurus, untuk jadi pelaksana, untuk jadi penggerak. Jadi melalui cara itu, ya. Dan dalam konteks ini juga kita lihat sastra. Sastra itu sendiri dilihat sebagai suatu jambatan, sebagai suatu wahana, ya, penghubung antara negara-negara serumpun, khususnya bagi mewujudkan perkongsian nilai dalam pengukuhan solidariti atau perpaduan dan kebersamaan serantau yang kita hasratkan, yang kita iltizamkan. Jadi dalam konteks selama ini, ya, kita memang bukan hanya untuk berkarya, bukan hanya untuk merakam tradisi keintelektual peradaban masyarakat kita, tetapi juga yang mengarah kepada kebersamaan itu dalam konteks negara serumpun. Jadi khusus untuk melihat penggerak sastra yang menjadi jambatan tadi, saya bahagikan kepada 5 penggerak yang utama dalam konteks Malaysia, ya. Jadi inilah penggerak-penggerak sastra yang mainkan peranan penting sebagai jambatan untuk dilalui oleh orang-orang sastra, penggiat sastra, karya-karya sastra, ya, dalam pergerakan mereka di dalam antara negara serumpun. Yang pertama dan paling utama sudah tentulah penggerak yang dilaksanakan oleh kerajaan sendiri, G2G, ya, antara kerajaan dengan kerajaan, iaitu selama ini kita banyak mendengar tentang Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTRA, ini di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana ada di setiap negara serumpun, dikoordinasikan untuk menguruskan soal perkembangan sastra serantau. Dan kedua juga saya akan melihat dari sudut sistem pendidikan Malaysia sendiri yang memberi ruang dan peluang kepada sastra untuk berada di dalam kalangan penggerak, ya, untuk menjadi jambatan itu. Dan yang ketiga, saya melihat pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, keempat institusi penerbitan, dan kelima adalah peranan pengarang itu sendiri. Baik, kita lihat dahulu tentang betapa pentingnya penggerak atau peranan dimainkan oleh MASTRA, ya. Ini orang DBP ada di depan, ahli Majlis MASTRA Malaysia juga ada di sini, Majlis MASTRA Singapura, Brunei, ramai di sini, ya. Ramai berada di sini pada pagi ini. Jadi mereka inilah antara penggerak-penggerak utama yang terlibat dalam melaksanakan segala objektif, ya, yang digariskan dalam MASTRA. Jadi itu Majlis Sastra Asia Tenggara yang ditubuhkan pada tahun 1995 sampai hari ini 2025, begitu lama, kan, begitu panjang, ya. Tetapi memainkan peranan yang sangat penting dengan objektif ataupun iltizam yang digariskan seperti matlamat yang disebutkan di situ 1 sampai 5, saya akan bacakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok betapa banyak dan meluasnya aspek yang dicangkupi oleh peranan MASTRA untuk menyediakan ruang dan peluang, atau dalam konteks ini saya sebutkan sebagai jambatan untuk direntasi oleh pengarang, oleh individu, oleh kumpulan, oleh aktivis penggiat dan sebagainya yang terlibat dalam sastra untuk mengambil peluang-peluang yang disediakan dan berhubung dengan negara-negara serumpun yang juga ada majlis MASTRA mereka sendiri. Misalnya Brunei ada MASTRA Brunei, MASTRA Malaysia, MASTRA Singapura, Thailand juga ada, ya. 5 negara. Singapura masuk pada tahun menjadi anggota pada tahun 2015, 14 setelah dari tahun 1995, ya, wujudnya dengan 3 negara anggota, iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam, ya. Ini sedikit tentang peranan ataupun skop penggerakan ataupun peranan yang disediakan, ya, perkara-perkara yang disediakan oleh MASTRA untuk menjadi penggerak kepada sastra, perkembangan sastra di negara-negara serumpun, khususnya yang berasaskan kepada bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu, ya. Jadi kita lihat
memang Masra ini suatu wadah, suatu platform yang khusus untuk membincangkan tentang apa saja permasalahan tentang sastra yang 30 tahun ya, sejak setelah 30 tahun penubuhannya begitu banyak memainkan peranan dalam pelbagai kegiatan sastra yang telah disusun, diatur, dilaksanakan, antara lain program pemasyarakatan sastra, penyusunan sastra, penelitian sastra, bandingan penerbitan jurnal kesusastraan, pertukaran pakar-pakar dari negara-negara serumpun ya, seminar kesusastraan Mastra yang dikenali sebagai SAKAT ya, kemudian siri kuliah sastra bandingan, kajian bandingan, bengkel penulisan kreatif, penelitian dan banyak lagi yang semua ini penting kerana melibatkan negara-negara serumpun. Jadi 5 negara serumpun ini terlibat secara langsung dalam menjadi penggerak ya, penggerak dan juga penglibatan yang secara langsung dari segi berkarya, dari segi pembicaraan, pewacanaan, sejarah dan sebagainya. Jadi saya lihat ini sebagai suatu penggerak yang sangat penting dan utama di Malaysia, khususnya Mastra Malaysia, kerana Malaysia lah yang mengambil alih, yang memainkan peranan yang utama apabila penubuhannya itu pemufakatan antara kerajaan dengan kerajaan beberapa negara itu melalui Majlis Sastra Asia Tenggara yang dilakukan oleh di Kuala Lumpur di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1995 ya, sudah cukup lama. Dan ini antara kegiatan-kegiatan yang barangkali tuan-tuan dan puan-puan pernah ikut juga kegiatannya dan barangkali sebahagiannya tak tahu pun kewujudannya ya. Tapi itulah sebenarnya banyak sekali. Dan yang saya nak berikan perhatian besar di sini, Mastra juga mengusahakan pemberian ataupun pengiktirafan, memberi hadiah, anugerah kepada penulis pengarang-pengarang dari 5 negara ni. Jadi kita lihat di situ hadiah anugerah yang mengiktiraf ya, para penulis, para sarjana dalam 3 kategori utama yang diwujudkan, dan ini ada setiap 2 tahun sekali ya. Kita mungkin tak sedar, dan kita ada sejumlah pemenang dari setiap negara termasuk dari Malaysia. Yang pertama misalnya anugerah sastra Mastra. Ini yang dikendalikan oleh Mastra Brunei Darussalam ya. Pemenangnya dari 5 negara juga ya. Dan kedua, hadiah sastra Mastra yang dikendalikan oleh Mastra Malaysia. Ini di depan ni juga ada antara pemenangnya ya. Antara pemenangnya, sebenarnya senarai pemenang tu panjang tapi saya tak tunjukkan di sini. Saya cuma nak sebut sebagai contoh saja bagaimana peranan yang dimainkan oleh Mastra ini. Dan yang ketiga, hadiah penghargaan sastra muda Mastra yang dikendalikan oleh Mastra Indonesia ya. Dan ni kita penulis-penulis kita ramai yang mendapat anugerah dalam kategori ini, terutamanya penulis muda. Tinggal 2 minit je lagi ya. Jadi saya nak skip tentang itu. Yang kedua, tentang sistem pendidikan Malaysia. Kita tahu bahawa sejarah pendidikan di Malaysia ni telah lama sebenarnya mewujudkan ruang lalu lintas kesusastraan untuk dilalui oleh negara serumpun, khususnya antara Malaysia dan Indonesia. Bermula dari tahun 1920-an lagi apabila penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK dan juga Maktab Perguruan Sultan Idris SITC. Pada ketika itu, pada tahun sekian-sekian itu, kita sudah pun menerima kemasukan karya-karya sastra dari Indonesia khususnya yang dijadikan sebagai bahan pengajaran, bahan pembelajaran ya. Dan dari sinilah lahirnya cerdik pandai yang kemudian berkembang ya, dalam kalangan para guru, para pelajar dan seterusnya kepada institusi yang lain ya. Di peringkat sekolah pula, sebahagian daripada teks-teks wajib di sekolah khususnya pada tahun 80-an menggunakan karya-karya sastra dari Indonesia. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang sebaya saya ataupun yang lebih kurang pernah kita gunakan teks Keluarga Gerilya karya Pramodia Anantatur ya, Etis ya, beberapa teks yang lain sebagai teks wajib di sekolah di Malaysia. Jadi maknanya hubungan tu dah lama berlangsung ya dalam sistem pendidikan. Begitu juga di universiti. Di universiti ya, kebanyakan universiti di Malaysia khususnya Universiti Melaya, UKM, USM, UPM, sebenarnya kami dah lama menggunakan teks-teks kesusastraan bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Brunei, dari Singapura ya, untuk tujuan kajian pelajar.
untuk tujuan pengajaran, kajian dan seumpamanya. Nanti saya sebutkan, kalau nak tahu lebih detail boleh tanya saya kemudian. Sebab ramai pelajar saya di peringkat master, PhD juga yang mengkaji karya-karya seperti itu. Begitu juga dari segi penglibatan pemeriksa dalam bidang sastra juga dari negara-negara serumpun. Jadi soal lalu lintas sastra itu memangnya sudah pun sekian lama dilaksana khususnya dalam konteks Malaysia lah. Dari negara lain mungkin orang lain akan bercakap ya, tapi saya bercakap dalam konteks Malaysia. Dan yang ketiga ialah peranan NGO. Saya nak fokuskan di sini hanya beberapa contoh saja. Misalnya Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPENA ya, yang ditubuhkan pada tahun 1970 dan sehingga sekarang sudah 55 tahun usianya. Begitu banyak peranannya dalam menggerakkan solidariti, penyatuan antara negara serumpun dengan mengadakan pelbagai kegiatan termasuk seperti yang disenaraikan itu. Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA juga yang wujud dari tahun 1961, lebih tua, lebih lama daripada GAPENA ya. PENA lebih lama lagi, iaitu 64 tahun. Jadi bayangkan selama 64 tahun PENA telah pun memainkan peranan sebagai penggerak, sebagai jambatan bukan hanya di peringkat nasional tetapi juga peringkat internasional, khususnya peringkat serantau yang mana sering melibatkan para pengarang, para pengkaji, para ahli akademik dari negara-negara serumpun. Peranan NGO yang mewujudkan pelbagai kegiatan. Ini sebenarnya jambatan kerana di sinilah kami penulis, penyair, aktivis berhimpun. Sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura ataupun di Thailand. Ada juga ya pernah buat pertemuan penyair Nusantara. Ya pernah juga di Thailand. Jadi ini adalah hubungan yang telah sedia ada dan terus ada secara berterusan dan barangkali boleh diperkemaskan ataupun diperhebatkan lagi lah selepas ini. Kerana masa pengerusi dah jeling, yang terakhir sebentar ya, bersih 2 minit tentang institusi penerbitan. Jadi ini juga penggerak yang mewujudkan kolaborasi untuk tujuan solidariti yang akhirnya akan memberi impak ke arah keserumpunan tadi. Saya sebut sepintas lalu. Dan peranan pengarang sendiri sudah tentu. Jadi dalam keterbatasan ruang yang begitu memburu, itulah hanya yang tempat saya perkatakan pada pagi ini. Jadi saya nak rumuskan bahawa sebahagian besar daripada penggerak yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi, sudah pun menjadikan sastra sebagai suatu upaya diplomasi dalam mewujudkan hubungan serantau ya. Dan semua kegiatan tersebut melibatkan semua anggota dari kelima-lima negara. Jadi hal ini, usaha ini sudah tentulah menjadikan apa yang saya katakan diplomasi sastra sebagai jambatan itu yang telah pun menghubungkan negara-negara anggota malah merupakan usaha berterusan untuk saling memahami, meraihkan persamaan, perbezaan sesama negara serumpun. Demikian mewujudkan perkongsian nilai dalam pengukuhan solidariti dan perpaduan dan kebersamaan serantau. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.